Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay. So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so kalau korang tengok dekat Nisa punya screen ni, Nisa dah ada cash hijau sebanyak 117 dan juga coins Apple ni dalam RM19 lah. So, jom kita cuba boleh tarik. Nisa nak cuba untuk withdraw RM80. Nak tengok adakah ia berjaya ataupun tidak. Sebab sebelum ni Nisa dah pernah withdraw beberapa kali. Sekejap, kita pergi dekat rekod pengeluaran. Korang boleh nampak kat sini, duit hijau Nisa dah berjaya untuk withdraw sebanyak RM200 lah kalau total kat sini. So, jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so tahniah. Penarikan berjaya. So, akan selesai dalam masa 24 jam lah. So, dalam proses, nanti esok dia akan masuklah ke dalam Nisa punya Touch and Go e-wallet. So, untuk games Fruit Boom ni, dia memang betul-betul legit membayar. And Nisa just nak update dekat korang dekat sini macam mana cara untuk kita nak dapatkan coins Apple ni. Sebenarnya untuk coins Apple ni korang bukannya dapat daripada mula main ni tau. Bukan dapat daripada game. So games ni nanti dia akan dapat star. Dia akan dapat duit star sebenarnya. So daripada star ni kita kena kumpul untuk dapatkan coins Apple. So nak dapatkan coins Apple lagi macam mana, kita kena buat daily task. So dekat daily task ni lah korang boleh dapatkan coins Apple lah. So macam setiap hari tu nanti korang boleh buat task dia. And cara yang seterusnya daripada coin star ni, kita pergi je dekat sini. Tekan je kat situ. Korang boleh tengok kat sini. Untuk ambil coins ni. Coins ni bukan kita punya tau. So, ni tak boleh dibelanjakan lah. So, untuk kita nak dapatkan coins ni, berpindah ke dalam ini. Dia macam complicated sikit. Tapi, video sebelum ni Nisa dah buat tutorial satu-satu. So, korang boleh tengoklah dekat situ. And, korang, apa Nisa cakap tadi? Okay, untuk coins ni, kita kena selesaikan daily task yang dekat sini. So, kita tekan daily task. So, kalau dah complete sampai 100, barulah kita boleh tekan dekat ambil ni. Okay. So, duit yang dekat sini kita boleh lottery draw. So, lottery draw ni, ni lah yang kita tekan cabutan. And then korang tengok lah, kita dapat duit hijau ke, dapat duit Apple dan sebagainya lah. So, korang boleh habiskan lah kita punya coins ni untuk nak tengok kita dapat apa. So, sebenarnya games ni, kenapa Nisa suka main games ni, Fruit Boom ni? Sebab games ni best tau. So, dia sambil-sambil kita rasa macam best main game tu, kita boleh dapat duit jugalah. So, dekat coins ni pun, sini Nisa dah ada RM19 macam tu. So, itu sahaja guys. Nisa dah buat dah video sebelum ni. Kalau korang nak tengok, korang boleh pergi je dekat link yang Nisa dah sediakan sebelum ni. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tolong Nisa like, share, komen dan juga subscribe. Okay? I'll see you guys in the next one. Bye.